Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersua juga tuan-tuan. Hari tu minta maaf lah, last minute saya terpaksa tangguh tak dapat. Saya tak main malam tu kerana demam. Tapi yang kata dengan tuan-tuan ikut mana pun kena ejek main juga. Jadi malam ni saya main juga kerana kerinduan saya kepada tuan-tuan. Allah Ta'ala saja tahu, kata saya ni hati saya dengan jemaah surah Al-Muttaqin ni lagu mana. Allah Ta'ala saja tahu, walaupun tuan-tuan tak berapa nak appreciate saya. Jadi minta maaf lah, malam tu ganti dengan siapa? Ada ganti mana tu? Ganti ya. Jadi Alhamdulillah malam ni dapat bersua dengan tuan-tuan. Dan malam ni kita tak mau nak cakap lama, nak balik buat ibadat pula malam-malam terakhir Ramadan ni tuan-tuan. Tajuk malam ni yang dibagi kepada saya rasa Tara nak sampai surah tuan-tuan ni ingat 2-3 tajuk dah ubah kan. Tak kena tema. Jadilah tajuk ni mereka bagi kepada saya pecutan terakhir. Tajuk dia pegang lagu tu lah, pecutan terakhir. Tapi gaya duk tengok lagu gaya ni, dia ikut surah tuan-tuan ni dia tak jadi pecutan dah, dia jadi larian. Bukan kita lari, ada orang dah lari. Dulu saya main ikut luar tu ada orang. Jadi tak tahulah sama ada mereka tak main ataupun mereka dah arwah. Jadi bukan makna pecutan dah, hilang jemaah di saat akhir. Hal ni yang jadi fenomena dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Sebab kita dah hilang fokus. Sepatutnya lah ni kita cari Lailatul Qadar, bukannya cari Bazar Aidil Fitri. Dia kata ni masalah ustaz-ustaz ni masalah ustaz-ustaz ni. Jawab. Sebelum Ramadan kami beli baju raya, ustaz kata kami teruja nak raya, tak main Ramadan. Jadi kami pun tak belilah waktu tu, takut orang kata dia buat persiapan raya lebih daripada puasa. Lah ni kami dekat nak raya, buat persiapan. Ustaz kata pula kami dah hilang fokus daripada Lailatul Qadar. Lah ni ustaz nak apa? Dia tanya kita lagu tu. Tak nak apa, ikut suka lah, cuma nak abang. Nak abang pokok hang terlupa. Lah ni kita duduk pada fasa akhir-akhir Ramadan yang Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni salah satu daripada rahsia yang Allah Ta'ala rahsiakan daripada hamba dia. Macam mana Allah Ta'ala rahsiakan Lailatul Qadar, macam tu jugalah Allah Ta'ala rahsiakan tarikh kematian kita. Tahu tak kata tuan-tuan ni nak mati? Tahu ke tak? Tahu kan? Tak ada yang tak tahu kata dia mati ke tak?
lah orang tamalan tenda ni, dia tak tahu kata dia nak kena mati. Asal-asal ada tak? Tak ada. Orang mabuk ketum tahu kata dia nak mati. Tengah duk mabuk tu dia tahu dia nak mati. Ada satu orang tuan-tuan, dia kena cak koroi, dia pergi, dia naik motor terjun depan rumah pak saya. Terjun lah depan rumah ayah saya, dia ada pakai gila. Ini ada pakai gila. Pakai gila, dia tak buat betul, gila lu tu. Orang pergi pakai gila. Saya ingat tahun lepas, dia penderah motor, dia tak kena depan rumah pak saya, motor dia pecah dalam pakai gila. Cek-cek, mabuk cak koroi. Saya masa tu baru balik hantar anak saya pergi sekolah pagi. Lintas-lintas tu dia tengok ada orang duk tarik motor tu. Saya kata dia apa? Tak tahu ustaz mana makhluk mai, tak tahu. Tak tahu pacak dalam parit kan. Dia duduk dalam parit, motor dia lepas angkat warna. Dia pun lepas tu dia naik dia tengok saya. Ustaz, la ilaha illallah. Mabuk cak korang. Saya kata, apa dia apa? Ustaz tu kalimah la ilaha illallah, takut mati dia. Mabuk cak koroi pun dia tahu kata dia nak mati Pak Loroi. Tahu cak koroi? Tahu ke tak? Tuan-tuan jangan dia buat muka lagu duduk belah Daman Zara tuan-tuan. Tuan-tuan duduk belah Naga Lilik dan dia buat kepala lagu duduk KL. Duduk belah Naga Lilik, hak tu bahaya, Naga Lilik. Hak selamat sikit, ekor kucing. Hak tu selamat sikit lah. Jangan duduk belah Naga Lilik, main duduk ekor kucing, tak apa. Jadi kita ni tahu kata kita nak mati. Tahu kesudahan daripada episod kehidupan, mau ataupun tidak, kita akan berakhir dengan babak kematian. Tuan-tuan suka, tuan-tuan kena mati. Tuan-tuan tak suka, tuan-tuan kena mati. Faham ke tak? Kena mati. Betul ke tak? Betul, Pak Long. Tapi ada tak malaikat mai habaq bila tarikh mati? Kalau malaikat habaq senang kan? 20 hari bulan 4. Oh, dia kata tak ada rumah terbuka lah. Malaikat kata, dia hawai lah. Aku bagi ruang kan. Anak sambut raya, anak sambut rumah terbuka, buat. Tapi tarikh kematian hang 20 hari bulan 4. Tak ada. Samalah Lailatul Qadar. Cuma tahu kata Lailatul Qadar ni 10 terakhir Ramadan. Tahu kata Lailatul Qadar ni hari-hari ganjil, tarikh-tarikh ganjil 10 terakhir Ramadan. Tapi ganjil ada 5. Dalam 5 tu nak duduk tak mana? Tak tahu. Semalam ganjil 23. Malam ni 24. Malam esok ganjil pula 25. Tak tahu. Bila? Mana nak tahu? Kalau tahu senang. Kalau Jibril mahabak senang. Ni tarikh ni. Lailatul Qadar tahun ni 21 ataupun 23. Senang. Saya tazkirah dekat Lustah itu ni. Lustah kan dekat Sungai Tani itu. Pak Loh tu dia bila saya sebut, kata tak tahu lagu tu Jibril tak abang. Dia duduk terbindu. Dia kata 27 tahun ni. Saya kata Jibril ni lah abang. Ustaz Jibril. Mahabak lah dia kata. Ustaz Jibril bukan malaikat Jibril. Jadi kita dari pecutan terakhir tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Malam ni kita nak muhasabah nak penuh. Tuan-tuan jangan buat muka serius sangat. Ni tazkirah Ramadan bukan ceramah pengakuasa. Sebab tuan-tuan ingat saya duk bagi taklimat tuan-tuan cara nak jual petai. lah. Ingatkah rumah ke kedai nak kena tita? Petai pun nak kena tita lah. Saya gelap tak habis lagi kau. Dia pun nak tita petai peci tu. Jaga. Tita petai. Tak nak dengar lagi lah tuan-tuan. Hak ni kalau tita petai kena ambil lawyer yang hebat lawan. Lawyer ni nak lawan bab petai ni, dia kata ada seorang nama dia Sulaiman Akhlaq tu. Lawyer kepada Ismail Ulam Raja. Sebab apa? Petai ulam raja dengan petai tak jauh mana abang ni. Dua-dua tu nak makan buat ulam. Ni saya nak cerita abang ni. Saya nak tanya, kita nak muhasabah menurut. Selama 23 hari dah kita puasa. Tarawih 24 malam lah. Puasa 23 hari. Tarawih 24 malam. Betul ke tak?
Ramadan lebih kurang seminggu lagi. Tinggal kita. Dia berkata, hari Senin depan, ayahlah. Mau lepas berapa nak bulan, tak tahu juga. Tapi kalau ikut kalender hari kita ayah apa? Senin kan Selasa? Senin lah, kalau ikut kalender. Maknanya nak habis dah. Ramadan ni nak say goodbye lah. Tak tahulah tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi saya lah saya rasa. Tahun ni sat sangat Ramadan ni. Tahun ni rasa sat sangat. Macam baru 2 minggu lagu tu ya. Pak Long rasa lama ke tak, Pak Long? Sat, Pak Long ni. Dia kata betul, tak saya apa kota baru 7 hari lagu tu dia kata. Tak, yang kata. Kami posta 23 hari dah. Baru 7 hari. Dia kata, tu sat baru posta 7 hari dia kata. Rasa sat puasa tu ni. Sat sungguh puasa tu ni. Tak tahu nak ayah lah. Soalan saya, bukan yang tu tadi ni. Ni baru soalan saya. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dah dapat daripada Ramadan setakat lah ni? Rasa-rasa tuan-tuan, maklum, apa yang dah dapat daripada Ramadan tu ni? Cuba cek ni. Setakat lah ni dapat apa dah daripada Ramadan tu ni? Kata Ibnu Athaillah As-Skandari rahimahullah ta'ala. Ya kata ataupun Imam Nawawi kata, antara dua tu saya ingat lupa. Sama ada kata-kata ni Imam Nawawi ataupun kata-kata ni daripada Ibnu Athaillah As-Skandari. Tak apalah siapa kata pun, jadi kita nak tengok poin dia, bukan nak tengok orang dia, nak tengok poin dia. Dia kata dah ustaz ingat betul-betul. Nama dia, antara dua tu saya pun tak ingat. Dia kata ustaz apa banyak tu aku tak ingat, baik benar tak ingat tu, aku tak ingat nama dia. Hak lepas kata aku ingat. Hak lepas kata apa hang tak ingat, nama apa hang tak ingat, aku tak teruk lagu. Dia kata apa dia belum? Dalam Ramadan ni Allah Ta'ala nak suruh kita cari 4 benda. Dalam Ramadan Allah Ta'ala nak suruh kita cari 4 benda. Lah saya nak tanya, kita dah 24 malam dah tarawih. 23 hari dah kita puasa. 4 benda ni kita dapat ke dah lagi ni? Tinggal tak berapa hari lagi? 7 hari lagi nak raya. Sepatutnya dalam 4 ni kita mungkin dah dapat 3. Paling kurang 2. Ataupun tak dapat langsung. Tak dapat langsung, problem. 4 benda yang Allah Ta'ala nak suruh kita cari dalam Ramadan ni Pak Long. Yang pertama Allah Ta'ala nak suruh kita cari dalam Ramadan ni dia. Nak suruh kita cari kemanisan di dalam ketaatan. Allah nak suruh kita cari kemanisan dalam ketaatan. Saya nak tanya kat diri Pak Long, dah dapatkah manis dalam melakukan ketaatan ataupun tak dapat apa lagi? Manis dalam ketaatan. Sebab tu Allah Ta'ala buat dalam bulan Ramadan ni banyak benda yang kita tak berapa nak setuju dengan kita, tapi dia buat. Banyak benda yang kita tak apa nak setuju yang Allah Ta'ala buat dalam Ramadan. Tak setuju, tak makan. Setuju tak makan? Tak setuju, kita setuju makan. Teruk tak puasa? Saya nak tanya pimpin, teruk ke tak? Teruk ke tak? Teruk no. Oh. Tak makan, teruk tak belum? Teruk tak puasa? Teruk. Saya dapat malam baik lah, tak teruk ustaz. Saya memang jenis Isnin kami puasa. Okey lah, tak ada ustaz kan? Jangan puasa. Tak ada tunjuk baik dengan gua. Puasa Isnin kami pun sebulan baru 8 hari. Ni sebulan 30 hari. Teruk tak puasa? Teruk. Dah dah teruk puasa. Dia suruh mayang pula banyak rakaat. Ni mujurlah surah tuan-tuan buat 8. Jadi apa dah 8 kan? Malam ni ada 8. Jadi apa dah 8? Mujur. Mujur. Hei, mujur. Tanggal 8 pun hilang. Bayar kalau buat 20. Tinggal 20 ni semua yang vitamin korang. Tinggal Pak Long. Kacik ni pun tak apa nak putih dah kan. Lepas goreng makan mi goreng, kacik pun tak apa nak putih dah. Tinggal gusi dengan gusi ya. Gigi haram tak ada. Duk kacik tak apa nak putih. Orang makan mi pepak dia sejud. Tu tinggal duk. Saya terawih
Tarawih baru ni, dia tazkirah 8. Lepas 8 dia sambung lagi 12. Bukan saya nak tuang balik kot. Kan? Bukan standard saya lah. Lepas tazkirah tuang balik, orang buat 20, kita 20 lah. Malu kalau kita duk syarah pam. Orang sambung lagi 12, kita pam balik. Betul tak? Saya sambung dah 20. Relax saya ni macam saya ni orang baik-baik 200 rakaat kita bayar. Dia bayar saya duduk belakang, saya keluar Filipin dia main duduk belakang. Baklong tu rakaat ke-16. Rakaat ke-16 wallahuddin. Amin. Dia duduk depan dia tarik karung. Bunyi sikit mengkarung. Dia kata. Saya duduk belakang kata dia rebah megat kau imam pun. Mengkarung. Duduk begitu lah. Sambung 20 balong weh tarik karung tengah biri lah. Mujuklah surah tuan-tuan 8. Itu yang saya sebut lalu dia kata lepas tarawih ni. Kita niatlah pahala tarawih itu untuk arwah mak nampak tak mak. Dia kata balong tu dia jawab, dia kata mampu dah dalam 8 rakaat dah duk bedak pula lah kena nak tinggal kita berapa rakaat dia kata. Dah nak buat dapat duk bedak mak sikit tu sikit tuan sikit. Lah kali nak tinggal berapa rakaat dia kita. Mampu ada pun buat apa kita. Ni Allah Ta'ala nak suruh cari apa dia? Kemanisan dalam melakukan ibadah. Saya nak tanya, 24 malam dah kita tarawih, 23 hari dah kita puasa. Dah dapat ke belum benda tu? Tak tahu Ustaz. Makui. Lepas tu 23 hari ni hang buat macam apa dalam Ramadan? Dia kata tak buat apa tu Adakah kita ni nak jadi orang yang sama sebelum masuk Ramadan dengan nak keluar Ramadan? Keluar pun sama. Sip. Cuba cek tengok. Sebelum Ramadan mai jumpa dengan kita lagu mana? Dia mai jumpa kita dan dia nak keluar. Nanti dia keluar, dia tinggalkan kita ni lagu mana? Kalau dalam Ramadan kita boleh duk main tarawih ramai-ramai ni tuan-tuan. Tarawih 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. 3 cabuk 8, 11 rakaat. Luar daripada Ramadan, malam kita tak boleh ke buat sikit solat tahajud ke? Tak boleh ke? 23 hari dah kita siang duk maghrib makan. So, tak boleh keluar Ramadan. Kita jadi awal lagu tu juga. Sekurang-kurang setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Lepas tu Allah Ta'ala bagi 30 hari nak biasakan diri kita. Malangnya jadual Ramadan dah dibawa keluar Ramadan. Sayang tak balong? Sayang. Dalam Ramadan puluh tiap malam baca Quran tadarus. Surah kita ada? Surah kita ada malam tak? Tak ada tak? Jadi maaf tadarus ada surah kita? Ada tak? Tak ada. Tak ada nak baca yang kita. Baca yang kita. Kalau surah lain dia ada jemaah tadarus, tapi Ramadan tu kan. Tak boleh ke jemaah tadarus ni keluar daripada Ramadan tu? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duk buat lepas-lepas tarawih, lepas Isyak bulan lain duduk lepas 5 orang baca juga Al-Quran. Apa masalah bulan lain tuan-tuan tak mau baca Quran? Yang Ramadan tuan-tuan pulut metak lerat. Baca kokak baca. Luar Ramadan awak tak mau baca. Mai Ramadan baca. Mai jemaah tadarus lain iman. Walama. Dia kata tekan ni walama. Tak mana tak nak tekan tak mana? Mim. Walama Tuhan tekan lam. Mim. Dia kata dia membaik. Dia kata ni aku malas baca apa. Apa baca aku tak tegur pun. Aku baca apa tegur. Awak luar Ramadan hang tak boleh baca. Luar Ramadan awak hang tak boleh baca.
baca Al-Quran tadarus dalam Ramadan. Hang belum jadi orang yang mendapat kenikmatan dalam melakukan ketaatan. Tuan-tuan, kalau tak dapat lagi yang ni, pecut tekan. Cari cepat Saki Bakir Ramadan yang ada ni. Nak cari apa Ustaz? Manis dalam melakukan Quran. Yang kedua, lahan. Hadilah. Jadi tuan-tuan setengah jam lah. Ni nama dia tazkirah. Bukan ceramah. Orang banyak pun lagu tazkirah, bukan lagu kuliah. Yang kedua, Allah Ta'ala nak suruh cari kemanisan dalam melakukan ibadah. Kata Imam Nawawi ataupun Ibn Atta'illah, Allah nak suruh kita cari kemanisan dalam melakukan ibadah. Halawatul ibadah. Tadi Quran, ni ibadah. Saya nak tanya tuan-tuan, setakat dah dapat dekat kemanisan dalam melakukan ibadah? Kalau tak main terawih, asal ada guna. Dia kata, no, duduk di rumah dia semayang, 8 dia buat. Tapi dia kata, Allah, rasa rugilah tak pergi terawih malam. Rasa rugilah tak boleh puasa hari ni. Sebab apa tak boleh puasa? Saya ni sakit, Ustaz, kena makan ubat. Sakit apa, Pak Long? Tak tahulah. Jangan kampung saya dulu ni. Saya ingat ada zaman demam chikungunya. Ni ada demam chikungunya. Dia kena demam tu. Dia kata, awak Pak Long nampak tak? Oh, dia kata demam. Demam apa surat? Tu dah dia kata demam chikungunya. Chikungunya, Pak Long. Chikungunya tak kena mendengar. Chikungunya. Dia awak yang Pak Long tak puasa ni. Allah tak makan ubat jantung. Tak apa nak Pak Long nak buat lagu mana? Pak Long sakit. Pak Long sakit, Pak Long makan dah ubat, tak salah. Nanti Pak Long qadha balik. Teriak Pak Long. Awak Pak Long teriak, betul Ustaz boleh qadha bulan lain. Tapi fadilah Ramadan tak ada pada bulan lain. Hanya ganti puasa, tetapi dia tak ganti dengan fadilah Ramadan. Allah bagusnya Pak Long. Duduk mana Pak Long? Taman Legenda Ustaz. Orang Taman Legenda ni bagus-bagus. Ada tak kita rasa kemanisan dalam melakukan ibadah tuan? Tak ada lagi Ustaz. Saya pun tak tahu nak cari lagu mana tuan-tuan. Saya abang terus teranglah, saya hamil duduk tazkirah, duduk cakap ni bukan kerana saya baik tak tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat saya boleh cakap ya. Ilmu tak tahu mana pun. Ustaz-ustaz yang duduk dalam Taman Legenda ni insya-Allah lebih banyak ilmu berbanding dengan saya. Insya-Allah, saya yakin. Tuan-tuan yang duduk dalam Taman Legenda ni lebih saleh daripada saya, daripada ibadat. Saya yakin. Cuma Allah Ta'ala bagi dekat saya tamanah lebih. Suara dekat boleh cakap. Hak tu ya. Tu orang kata yang ustaz pun kadang-kadang dekat selama. Mak aku berdobat selur, bukan boleh kau orang belakang. Dahlah ilmu korang, soleh korang, korang-korang suara lebih. Ni kalau semua lekeh, bukan boleh kat mereka. Saya nak abangkan tuan-tuan, saya pun duduk tengah cari lagi Pak Long kemanisan dalam melakukan ibadah. Saya pun tak tahu nak cari dapat ke tak dapat. Cumanya saya nak abang dekat Pak Long, nak dapat benda ni Pak Long. Imam Ahmad sebut kena tinggal 4 benda. Yang ni ya poin saya yang terakhir. Habis 4 benda ni Pak Long, kita balik. Tapi selalunya saya dah ulat tak lama ada 4 benda. Satu benda lebih kurang dalam 50 minit lagu tu ya. 4 benda yang benda ni. InsyaAllah. Jam tuan-tuan tu lambat. Saya ikut jam saya. Saya mula tadi 9.50. Lah 10 suku. Balik lewat 10 setengah saya nak mati. Mampu habis. Setuju tak setuju? Mampu habis. Ada yang kata mampu habis. Tak padan dengan bayak tu. Tazkirah. Tahu tak? Tazkirah bukan ceramah. Saya pun malam ni kalau ikut bukan nak boleh main tuan-tuan ni. Kita tahu apa nak sihat juga malam ni. Dia jadi nak pening, tak pening, nak pening, tak pening, tak tahu bagaimana. Bicek tadi darah bermokeh.
Jadi dia nak pening, tak pening. Nak pening macam ini, tengah mengandung dulu. Saya ada dulu ni. Kan? Jadi dia nampak kat bini ni pening, tak pening. Ini kata jadi macam mana? Saya kata jadi macam yang mengandung dulu. Dulu masa dia mengandung anak saya, dia pening, tak pening. Dia kata, dia tak mengandung. Tu lah. Dia tak mengandung. Dia kata, ada hal lain kot. Tak. Dia pun saya seorang lagi mengandung kan? Kita tak nak buat begitu. Kita taat pada yang satu. Saya pun lebih kurang tuan-tuan juga golongan takwa. Tak takwa. Ikut bini tua lebih kurang lah. Jadi dia kata rehat lah, dia pening tak pening. Dia kata tak boleh, hari itu pun tak pergi dah. Tempat lain tak pergi, tak apa, taman dia jenah ni kena main. Ada 4 benda apa lu? Nak kena tinggal. Nak dapat kemanisan dalam melakukan ibadat, 4 benda ni kena tinggal. Kita ni kadang-kadang duk cari benda lain, adik kita tak cari Pak Long. Kalau kita makan tak rasa apa, agak-agak dia guna. Makan tak rasa apa. Tuan-tuan makan tak rasa apa. Agak-agak tuan-tuan jadi kena. Jadi macam zaman kita Covid dulu ni. Manis tak rasa kena sebab kena Covid dulu ingat. Ada tak teman-teman dia jaga kena Covid dulu ni? Kentut tak bau. Kacau. Sepeda. Sebab tu peratusan orang marah kentut lepas Covid ni korang berbanding sebelum tu. Sebab tu dia tahu kata nikmat bau kentut tu. Masa Covid kentut tak bau. Wah. Kacau. Ludak-ludak. Dua lain. Test tu. Lekat. Kita makan tak rasa lain kat rumah. Buka aircon tak rasa sikit. Ni aircon tak ada gas ke? Aku yang tak sihat. Bini dia kata, abang sejuk tak sangka dari negeri. Anak dia kata, Allah abah oi. Abah duduk dalam ni cold room ke apa ni. Dia duduk tekan remote tu. Remote dah 16 dah. Dia duduk tekan ni. Dia kata kalau boleh turun pergi Kelantan. Bini dia kata gila abang ni sejuk. Abang tengok tu cermin tu. Berjaya abang. Aku tak rasa sejuk. Cek balik abang. Kalut tak kalut? Kalut. Makan tak sedap. Kalut. Tak tahu nak buat lagu mana selera. Makan tak ada. Hak bini masak tak rasa nak makan. Pergi kat pada Ramadan tak rasa nak makan. Saya ni abang tuan-tuan. Jadi pergi pada Ramadan dengan bini dia. Duk tengok nak beli makanan tu panik tapi tak berani. Ada sekali duduk ni, Ramadan tu ni. Dia pergi ceramah dekat satu negeri. Pergi ceramah dekat satu negeri, duduk dia pergi hotel. Nak makan buffet Ramadan. Satu kepala 189 ringgit. Satu kepala. Jadi 3 orang. Pergi dekat 3 orang, 3 kepala. Dia kata jantan semua. Tak nak, orang kata. Orang lagi. 1 orang 2 kepala. Dia kata 3 orang 6 kepala. Dah faham-faham, tak faham sudah nak backup. Kismis korang kot dulu kecil tu. RM189 darab dengan 3. Masa dia burung baziak tu. Baziak, kena tentang baziak. Baziak tu, dia kata baziak. Tak payah. Mau takat RM50 boleh gagah lagi dah buffet Ramadan ni RM60. Ni RM189. Saya kata awak mahal sangat. Dia kata ustaz, kita ada 62 dah makanan. Bohong ya. Dia kata tak ada 60. Betul lah 60. Tapi orang bayar tak boleh makan ke 60 tu. Dia kata tak, memang kita bagi makan. Betul lah apa bagi makan. Perut dia berisi lah. Mi tonggek, mi tinggung. Dia tak mengarut ya. Jadi saya pun ajak dari masa tu dia keluar pergi cari makan. Dia pergi beli makan dekat bazar Ramadan. Beli dekat satu kedai ada. Tengok dia punya masak apa sedap. Kita balik. Okey. 45 minit lepas tu masuk waktu buka lagi. Tengok bulan keluar lagi lagi. Tak ada nak pegang, gaya nak pegang. Tengok. Dia pun dia ada 3 gerak. Tengok bulan tu keluar ke ikan. Itu lagi.
Jadi lepas-lepas tu saya nak pergi beli ni rasa nak niaga pun bagi dah. No, jangan duk kira nak untung dia. Hang ingat mak kena jamu orang makan. Hang nak niaga ni sebab hang nak kena jamu orang makan. Hang lagu mana hang nak makan, lagu tu lah hang kena jual ke orang. Ni tak tahu tak habis bila ni. Tak habis 2 Ramadan itu buat dia jual balik. Jadi saya sejak daripada tu lah. Ibadah Ramadan ni kita nak beli ya lauk, tak ingat aulat. Nak beli ya lauk, tak ingat aulat. Jadi, tu kata apa tu? Kalau kita tak boleh makan. Nak tunjuk. Nak menyumpah. Tak apa lah, aku halal lah kat hang tadi. Halal lah kat hang. Halal. Buat. Cuma ni dah buat orang lain dah aku halal kat. Ni saya nak pesan dekat orang aduk mereka ni. Kita mereka ni nak jamu orang makan. Orang pun tak lapar. Ujung Allah Ta'ala bagi saya nampak ulat tu. Kan tak nampak ulat. Telat. Lah ni Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak makan tak ada selera, asal lagu mana apa tu? Kacau. Tengok nasi tak asal nak makan. Hei. Tak asal pun, tak asal. Beli vitamin telan dengan kotak-kotak tak asal nak makan juga. Agak-agak paling susah hati tak lagu tu? Hisap rokok tak asal apa. Hisap tak asal apa. Dia kata hantar dari seduh. Dia kata payah lah. Dia ramai-ramai rokok pun dalam mulut. Tak asal apa. Dia kata. Bukan cakap hisap. Tak asal apa. Tak asal. Kalau tu. Dia jumpa kawan dia kata. Dia kata apa? Pakcik aku belum jahat. Tak asal kalau dia 3 hari. Tak ada orang dia kata. Dia kata tidur. Kacau. Lepas morek pergi duduk orang saya tu. Lepas terawih. Ada morek. Kalau kita ada morek. Orang tu dah. Ada ni makan apa? Tahun lepas saya ambil makan puasa lem green tu. Kencok tahun lepas lah. Tahun ni kena hebat lagi ya. Jangan buat lekeh. Ni duduk ke darah bubuk lambu. Dia malah. Bubuk lambu tak ada bubuk lain. 2 malam lepas dia ambil waktu dia pakai ustaz. Ustaz dia ingat bubuk lambu kita buat dah tu. Kami ambil sahut ustaz lah. Ustaz kata buat bubuk ni. Atau ni kami tak buat dah bubuk lambu. Kita bagi dia. Buat apa pula? Kami buat kancing kat dalam ni. Dia kata. Lebih kurang lah bodoh. Saya ingat aku jahal lah. Dia bodoh tak aku. Janji dengan bubuk lambu. Rupa tu lah tuan-tuan. Makan morek tak asal apa. Kalut tak? Kalut. Tapi pasal apa kita buat ibadat tak rasa apa? Kita tak kalut lagu kita makan tak rasa apa. Cuba tanya diri kita. Sembahyang tak rasa apa. Kalau panjang, bagi tu imam. Pendek, puji tu imam. Jadi imam tuan-tuan tadi ni. Oi, orang lagu ni 20 tak apa. Lama sangat pun tak, cepat sangat pun tak. Kalau kita habis Fatihah belakang tak ada curi rokok. Biarlah. Ni sampai kita 4 kali Fatihah boleh baca tak habis. Mutara ni tuan-tuan maki. Kira tuan-tuan kena maki balik kata minum. Ada dia kata kalau boleh kata imam kalau boleh lah. Dia kata kalau boleh lah. Inna hafailah tu bahagilah 4 rakaat. Dia kata bahagi. Kalau boleh lah. Kita kata hang gila kot. Inna hafailah nak terus bahagi 4 rakaat. Bayang lama dia marah tu imam. Dia duduk belakang tu imam baca Allah Ar-Rahman. Berbelah kali dia ulang. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dia tweet nama dia. Orang tu tak ayat tu dia jawab tak. Komplain tu imam banyak. Dia kata dia ulang Abdullah. Aku boleh.
tanya tuan-tuan, kalau tu imam lama nak baca, agak-agak tuan-tuan nak angkat lagu tu kan, tuan-tuan dapat lagu nak. Aduh, ada imam nak dapat isu lama lagi. Kok belah rumah saya tu ada satu masjid. Kok belah rumah saya tu ada satu masjid. Dia buat 20 rakaat. Satu rakaat selat. Satu rakaat selat. Tuan faham? Satu rakaat selat. Kira dia habis 20 rakaat tu tuan-tuan. Bola malam pertama Ramadan baru ni bayar ni kira suku lagi masjid nak penuh. Kena lagu tu. 4 rakaat hilang tak ada 8. Saya kebetulan malam tu saya balik daripada buka puasa. Malam tu dia pergi singgah bayang masjid tu. Saya singgah bayang masjid tu. Sebab kat masjid dia ni tak singgah bayang. Dapat 8 lagi tu ni. Dia pun ambil bayang. Tengok dia pun nak kita dapat apa. Ada kota Ustaz, bapa saya menang bayang. Dia pakai tu sekali dia. Dia pakai tak ada dekat bayang. Pakai masjid dia juga. Dia boleh apa kalau masjid dia. Dia kata awak Allah. Cuba kita tanya. Saya tanya dapat tak ada? Dia kata berapa. Hai, saya kata awak 4 betul Allah tak dapat nak apa 10 dia dapat rakaat pun dia lama. Kalau kau belah kulit di 20 masjid 20 rakaat habis rumah. Agak-agak. Tuan-tuan tadi dapat rakaat dari masjid ni dapat 25. Kalau 10 setengahan, 10 setengah tu tuan. Ni sebelah suku tak ada. Ni dengar kata tuan-tuan, dengar kata la kena apa sahih. Yang nak buat solat hantar ada. Hantar pergi kat imam. Dia kata jangan duk fikir hamba dia lah, kena fikir orang belakang apa semua ni. Ada haduk belakang ni hantar orang nak sihat. Berkelain ke apa tuan-tuan? Kes sembahyang banyak. Kes sembahyang lama. Berkelain ni kes sembahyang lama. Kalau tu imam ni pula dia baca lagu tu imam tuan-tuan. Tak ada cemui rokok. Hai, dia buat sorak pula. Imam ni kita buat kontrak tu 5 tahun. Jangan ada pergi tempat lain lah, tak apa tak. Kita sign kontrak di tempat tu. Tapi dia pun tak boleh nak faham mana ni benda tu imam pun juga tak boleh nak jadi dia tak tahu. Tak ada dah ni pasien bayang nama-nama ni tak ada dah tak. Itu dia lah. Tak tahan. Dia kata Ustaz buat cakap-cakap pada batuk dah. Malaikat kan tengok okey bayang sudah lah lagu tu lah. Dia kata kot lah malaikat round tengok bayang sudah lah. Dia pun kan nak tunggu sampai habis dia apa. Dia pun tak tunggu banyak surau dua dah lah. Hati dia kita. Ni yang kata kita ni maklum. Nak cari kemanisan dalam melakukan ibadah ni lagu mana? Imam Ahmad bin Hanbal kata 3 benda kena tinggal, 4 benda kena tinggal. Dia tak satu poin lagi. Tadi kata 4 ni nak habis 10 gerah. 10 gerah orang nak satu poin. Tak apalah, saya pun ringkas je dah. Ringkas. Yang pertama, benda yang kena tinggal untuk dapat kemanisan dalam melakukan ibadah ni apa dia? Yang pertama tuan-tuan, tolonglah Imam Ahmad kata, hang dalam hidup ni hang cari dah redha Allah, tak peduli dah redha manusia. Kena sampai masa dia betul lah Pak Long. Kita buat ni kita berbetul dengan Allah sudah dah. Tak payah berbetul dengan manusia lah. Zaman lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dah zaman lah ni. Saya tengok ni cara-cara Pak Long ni. Lebih kurang dah tahun 80-an, tahun 90-an dulu ada. Saya tahun 90, mana? Saya nak tanya jujur dengan tuan-tuan. Dulu dengan lah, mana hidup tenang?
mana hidup tenang? Sebab apa duduk tenang? Datang ni tak ada. Lo tuan-tuan cuma sembang dengan generasi lah ni. Generasi lah ni. Kami budak Gen Z. Raya-raya bergaya. Saya nak tanya tuan-tuan lah, Pak Long. Hidup lah ni kalau tak ada menadang telefon ni boleh hidup ke tak orang lain? Pak Long main surau. Ataupun Pak Long nak keluar pergi Pekan Kudir, pergi Padang Serai ke? Yang pertama Pak Long terlupa nak bawa tasbih. Pak Long pernah balik tak? Jujur lah betul. Jangan duk bohong saya buat tanah raya mati. Sebab tu saya sayang tu orang budak ini. Sebab dia jujur. Okey, tak bawa tasbih, tak pernah balik kalau. Okey, yang kedua, jujur lah. Jujur. Tak jujur saya tak mau. Pak Long kedua nak pergi buka puasa di surau ataupun nak buka puasa di masjid. Keluar dah setengah jalan. Bapa-bapa keluar dalam tak pakai. Pernah balik tak balik? Jujur. Pernah balik ke tak? Tak dengar? Tak dengar? Tak lah. Jujur, bagus jujur. Dia pun tengah-tengah dia tembak lampak sikit. Yang tiga, Pak Long nak pergi ke Pekan Padang Serai. Lupa bawa handphone. Pernah balik tak? Sampai dia tu Allah telefon tak ada. Pernah balik? Orang kata apa lagi? Oi Ustaz, kalau tak ada telefon nak hidup macam mana? Kami tak boleh hidup kalau tak ada telefon. Orang kata, betul tak Pak Long? Zaman dulu ada telefon lah. Boleh hidup tak? Tenang tak zaman dulu kata? Kalau boleh Allah Ta'ala bagi balik pilihan nak balik zaman dulu, Pak Long mau? Mau lah Pak Long? Nak balik zaman dulu, mau lah? Hidup lagu zaman dulu, mau ke tak? Serabut lah ni macam kami ni Pak Long ni, macam kami yang ada sekolah ni. Dia yang duk kena fitnah macam-macam Pak Long. Dia apa ni, kutip duit buat apa ni? Kita kadang-kadang kebaikan, kita bukan mau nak tengok orang. Tapi zaman dah tak boleh. Zaman dulu, hang buat kebajikan, hang kena sembunyikan. Tidak fitnah akan timbul kalau hang tunjuk dekat orang. Zaman dah buat amalan, kena tunjuk dekat orang. Kalau tak tunjuk, timbul. Betullah, orang buat tarawih pun cocok. Allah, minta tengok, minta Allah. Tengok telefon tu. Tu imam, bukan orang lain, tu imam. Telefon dah depan dia. Allah. Doa iftitah tak baca, dia baca komen tu. Kena buat. Betul kalau tak buat, orang tak tahu kata dia terawih. Cuma dia tak halal. Zaman lo, ni zaman lo. Kalau hang buat satu kebaikan, hang tak tunjuk pada orang, lingkup. Letih, letih. Semua benda orang nak tunjuk dekat orang lah ni. Lifestyle nak tunjuk dekat orang. Pergi tidur di hotel, dia jadi merok pun. Lagu mana? Kita tahu orang lah. Tahu merok pun. Semua benda dia nak tunjuk ke orang. Dia pergi bercuti, dia nak tangkap gambar. Suami bawa main cuti. Awak hang nak laki hang bawa cuti. Laki hang bawa hang cuti tu pun lepas dia bawa orang ni pergi cuti dulu dah. Tolong. Nak tunjuk semua, nak tunjuk dari mana. Pegang tangan bini. Ustaz kata pegang tangan bini berkumpulkan dosa. Kawan ni balik-balik. Tu tangan bini aku bodoh. Yang pegang bini lah. Yang ada pegang tangan bini aku apa? Zaman lah ni tuan-tuan. Cuba tengok lah ni. Semua ni kita nak kaya ni. Cuba tengok. Semua nak tunjuk. Kalau zaman dulu kita balik zaman dulu. Kalau kita balik raya kampung. Zaman dulu ni.
Balik ayah kampung kita buat apa? Yang pertama cari kawan-kawan. Sampai di kampung apa buka puasa di rumah apa semua, malam di tarawih cari kawan-kawan. Lah ni ada tak tu? Hang balik hang sekelunguk satu hak pagi. Hak mai tadi pula orang. Dah kat gamak betak konti kan? Tak payah dah ada buat kok mana berharam tak lawa, mau tak lawa ni hang kok mana. Pun tak ada nampak gemuk sat-sat tak kat gamak kaki di depan. Tengok dia kata macam SGP pula dah. Tak payah ni. Mau jenis bangsa tak elok ni hang buat kok mana pun tak elok. Bunyi kerak badan belakang orang haram tak lawa. Hang sembunyi badan, dia dah serak lengan. Nampak? Lengan sama besar dengan buah peho. Hang tak sembunyi tengah mana? Lengan tu sama besar dengan buah peho ada korek. Hang tak sembunyi tengah mana? Dan kerak gamak petak berhenti sat. Yang ni pula ada ni duk gila buat live, aduk satu. Tak ada kebersamaan. Dulu kita balik cari kawan. Ikan ayam kampung, kampung. Balik bagi main, kita tetak pokok tepu buat balik main. Buat ayam tepu dulu. Nah, tak ada. Balik kampung rumah pak tak ada ekor pun. Oh, ayah bapak Tok Wan ni kena pun duit dalam JSP 90,000. Duit dalam tabung haji 60,000. Ekor tak lebih rumah macam nak rakam. Tu cucu lah. Nak buku pun Tok Wan ni. Allah. Jangan kata buka ekor, pegang tengok ekor berdemam tak boleh. Tak boleh Tok Wan ni. Ini darah panas pahlawan ni tak boleh. Tak ada apa. Zaman dah orang bukan balik duduk rumah pak lah. Orang balik duduk di hotel. Balik duduk di homestay. Balik main rumah pak. Duduk. Okay, malam balik di homestay. Tinggal orang tua dulu orang. Asal lagu mana perasaan orang tua? Pasal apa ni? Tak ada apa. Anak kami tak ada nak pandai. Hang beli dah ekor portable. Awak balik main daripada pandang sekarang. Daripada hang nak menyakiti hati orang tua. Betul tak? Benda lah semua hang beli ekor portable tu. Dalam hidup lah ni manusia suka mencari pujian manusia berbanding dengan keredaan Allah. Sebab tu kita lah ni nak buat apa pun benda yang pertama kita akan tanya apa orang akan kata. Betul tak? Ada tak tuan-tuan nak buat satu benda, tuan-tuan tanya yang ni agama kata apa? Hukum kata apa? Tak. Orang kata apa kalau kita buat? Ni lagu ni lagu ni kalau buat ni tak ada salah apa dengan agama kau, okey, betul lah dengan agama, tapi orang akan kata apa? Orang akan kata apa? Manusia puji dia. Tuan-tuan, kalau nak dapat kenikmatan dalam melakukan ibadah, kelazatan dalam melakukan ibadah, kalau benda yang pertama kena buat ni apa dia? Orang kata. Sebab itulah kita ni cepat koyak. Orang kata yang kita koyak. Orang kata yang kita koyak. Sebab apa manusia cepat koyak? Sebab manusia ni dia suka orang puji daripada orang komplain. Dia suka orang puji daripada orang kritik. Tuan-tuan, kalau nak ikut Nabi Muhammad, kalau dia buat panggil kita koyak, agama tak sampai dah pada kita. Kalau Nabi Muhammad nak buat panggil lagu kita, sikit-sikit koyak, agama demi Allah, Islam takkan sampai pada kita. Apa orang tak katakan Nabi Muhammad betul? Lah kita jaga surau. Tuan-tuan jaga surau. Orang kata, besar. Saya buat sekolah ni, tuan-tuan, orang kata macam-macam. Kedarah duit sekolah, curi duit sekolah, pi buat report khianat saya. Tak ada apa. Kalau ada salah, bawa aku ni. Orang kata, ustaz tak ada apa. Tak ada apa nak kata orang. Tuan-tuan jaga surau. Awak kena ingat orang ni. Dia tengok, dia
dia lampu tak nyala. Dia putih tak bagi kat lampu tak nyala. Buka lampu terang. Dia perempuan kata lah tutup. Si kami ni tak boleh terang-terang. Mata pinau tutup. Tutup mata dia kata lah. Dia tahu ada warna hijau aku. Tak boleh tengok hijau dia. Aku elektrik ni hijau. Hak jenis lagu ni. Section 3 tengah 2 lampu tengah belakang tu. Kanun keteksaan. Dia kata. Faham tak? Section 3 tengah 2. Kanun keteksaan. Hang hawi cukup-cukup tengah belakang. Hak tu yang cara nak ajak dia. Ada tak orang jenis langgar? Langgar. Ada. Aku tak malah jengar jenis langgar tak? Ada. Dia tak main lelaki dia tahu dia kata tak ada. Dia langgar. Apa pun tak langgar. Bunyi pun tak berhenti tak. Dia main. Kenapa yang kita tak buka lampu kita bawa? Ada sebab. Ada orang dia tak boleh duduk terang-terang. Dia mata tak apa nak elok. Dia main apa? Kalau dia tutup sikit dah. Dia baru buat ni. Apa dia buang lampu ni. Dia tak boleh. Kalau terang dia tak boleh. Dia tengok dunia orang lepas lagu diri dia. Dia tak boleh. Tak kena. Buat buka puasa. Tak kena. Dia main makan. Aku tak tahu nak kata apa. Pak mana apa dia boleh jadi tengok apa. Awak lepas ingat kita ni keturunan tu mayah. Apa? Dia kata tengok. Dia haram ubah tak bagi. Dia kata saya bagi cik. Cemat sikit. Bagi apa? Dia bagi air tu RM4. RM4 amal kedarah 4 hari. Sehari RM1 nasi kosong pun RM1.50 bodoh Ni orang bagi dengan telur masak kurma besar rahmat dah. Tuan-tuan kalau nak kira orang kata mampu. Saya nak amal. Lagi hidup jangan peduli dah orang nak kata apa. Yang penting kita dengan Allah ya. Boleh tuan-tuan. Mampu. Tuan-tuan pakai harta buruk orang kata. Tengok pasal kerajaan. Orang tak pakai dan tak ambil mor dia hidup pakai. Orang balik 4 jam dia balik 4 hari ya. Lepas tu sampai sekat jangan pergi kipah hijau lagu kipah nanti ya. Tak pun Allah tak malam tak hidup. Kira taman legenda dia orang balik kampung lah dia harap tak boleh balik ni. Baik dalam kereta sama orang. Orang jalan dia tak hidup tak hidup. Mampu dia orang kata masalah kita. Pakai air buruk orang kata kedekut. Betul tak? Kedekut. Ni dia ada pahin. Bukan dia tak ada beli kereta. Tak apalah. Dia dengar cakap orang. Bini dia kata abang buka lah kereta abang. Orang tu kata macam-macam kat kita. Bukan. Dia ambil cikgu. Orang kata. Tak ada lah nak tukar kereta pun payah tukar kereta Cina bodoh dia ni. Kata kereta Cina ni. Dia tu hanya komplain kita kereta Cina. Dia pun duit kering ya. Tu yang dia boleh. Kereta buat hak tua mati itu yang boleh kat dia. Tuan-tuan tengok ni saya nak abang kata. Ni saya nak abang. Kami ustaz-ustaz ni tuan-tuan. Kami ustaz-ustaz. Bila kami tukar harta, orang kata ini pendukar agama. Ni macam saya, macam ustaz-ustaz yang ada sekolah. Kami tiap-tiap malam tuan-tuan, saya tak tahu nak. Saya jual harta saya itu. Sebab sekolah saya di Pondok Kianat ni saya jual harta. Dulu saya duduk main dekat tuan-tuan, dia tak beritahu Fort Ranger, ingat? Berapa belas tahun saya duduk main dekat harta tu, tak tukar. Saya pakai Fort Ranger tu pada 8 tahun. 8 tahun saya pakai Fort Ranger tu, kilometer dia 600,000. 8 tahun saya pakai 600,000 kilometer.
tuan agenda ni pula suruh banyak pada naik. RM600,000. Bukan tak ada tahi nak tukar kereta tuan-tuan. Ada. Bukan tak ada kemampuan. Kereta ni orang beli cash lah. Beli cash lah betul. Semua hutang bank. Kalau kita beli kereta harga RM200,000, kita tolak kereta lama. Beli kereta baru. Kita bayar muka. Sebulan dalam RM1,200. Sebulan dalam RM1,300. Awak kami ustaz-ustaz ni tak boleh nak bayar kan RM1,200, RM1,300. Orang jual kerepek, orang jual berhulu pun boleh. Niaga tabak pun boleh pakai. Macam kami ustaz-ustaz tak boleh ke nak pakai kereta bayar sebulan RM800, RM900, RM1,200. Agak-agak tuan-tuan, ustaz ada kemampuan dah nak bayar. Tukar kereta baru. Bila tukar kereta baru, mai ceramah naik kereta baru. Orang kata boleh. Ada buat orang tak? Tukar agama. Tu dia duk kutip duit tu buat mata kita, dia bayar kereta tu. Tuan-tuan, dalam kami duk main ceramah, orang hanya fikir, penganjur hanya fikir, ustaz, kita mula ceramah lepas maghrib, ustaz nak sampai dalam pukul berapa agak-agak? InsyaAllah, maghrib saya sampai. Okey ustaz, bagi nama kereta. Tuan-tuan pernah tanya tak ustaz nak balik ustaz? Terima kasih, ni agak-agak ustaz nak sampai rumah pukul berapa? Ustaz ni pun balik. Tuan-tuan ada tak? Sejak lepas tu, naik ustaz, salam ustaz, dah sampai mana? Perjalanan dah okey ke? Ada apa-apa masalah dalam perjalanan? Ada. Ada tuan-tuan. Esok tuan-tuan telefon ustaz, semalam sampai rumah ustaz. Okey semua ustaz. Tak ada. Ustaz nak balik, tayar nak pecah ke? Kereta nak mampui ke? Tayar empat-empat nak naik atas ke? Kereta ustaz nak duduk kereta orang ke? Mampus pergi ke ustaz. Janji ustaz dapat. Bila orang agama tukar kereta, penunggang agama. Bila orang bukan Islam tukar kereta, tengok berjaya rupa kita. Ni kita dewasa. Betul ke tak? Betul ke tak tuan-tuan? Sama. Dia duk tengok, dia tak boleh orang lebih. Kawan ni duk niaga berhulu tak tahu pakai alfat. Pergi buat report polis, suruh main cek berhulu ni takut ada pengubahan wang haram. Dia duk kira dia ambil atas, dia duk kira. Macam mana dia jual berhulu dia boleh tukar air? Tak. Tuan-tuan ingat orang jual berhulu lah. Dia tu berhulu dulu. Tuan-tuan ingat orang jual berhulu lah tuan-tuan. Nama je berhulu. Awak tuan-tuan ingat orang jual berhulu lekeh kan tuan-tuan? Kawan saya, dia buka kedai ni dia jual. Dia dah kuih-kuih tradisional. Dia jual kuih-kuih tradisional. Zakat tahun 2024 dia bayar. Dan zakat dia bayar hampir 24 ribu. Zakat. Jual kuih loyak. Jual apa nama kelakar. Jual berhulu. Zakat 224 ribu. Tahu tak? Dia kata, Ustaz, saya tukar pakai Range Rover. Ada orang pergi buat laporan, suruh pencet ni ada pengubahan wang haram. Pihak berkuasa panggil, kita tunjuk semua, dia kata, statement of account, tunjuk semua pernyataan kewangan. Tu orang yang pergi buat report, orang ni
Dia ada, dia tak boleh tengok. Dia tak boleh tengok. Bukan dia kata saya nak panggil dia nak abang. Okey, dah bulan ni saya hantar ke sini. Hantar pergi ke Thailand. Hantar pergi ke Indonesia. Hantar pergi ke Dubai. Lah ni Pak Long, buah hulu bukan orang jual ikut pula. Pekan abu ya. Buah hulu pekan abu lah. Boleh beli dekat Dubai. Tu kuih bakar tu. Kuih bakar tu Pak Long. Kuih bakar tu boleh pergi beli dekat kota. Tak Pak Long telah pergi Dubai. Tahu Dubai? Tak ada dapat. Payah tak dengar. Lah kalau Pak Long pergi Dubai, Pak Long tengok restoran-restoran besar mahal. Dia bukan jual ada apa nama apa wahyu yang paling mahal di Dubai lah kuih karat. Jual di Dubai. Hantar pergi ke London. Tak boleh. Hati ni tak boleh tengok. Lepas tu saya kata zaman lah orang buat naik badan. Tak mau bagi fitnah kena tunjuk orang. Zaman lah ni Pak Long. Zaman orang suka dengar cakap orang berbanding mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin saya nak abang. Sudahlah orang zaman dah tahu. Sudahlah Pak Long. Hidup ni tak payah dengar orang nak kata apa. Yang penting apa yang Allah Ta'ala nak kata. Boleh ke tak? Ada apa-apa saya kata tadi. Pak, 3 lagi kamu tahun depan. Cukup dekat dulu untuk tahun ni. Nah, kat pis sebelah dah jadilah. Saya nak balik pula belum. Saya tak cadang nak tidur di taman tidur. Saya duduk main dan tidur ni orang betul lah. Ada 20. Bulu jadi dah lagu. Bulu tahun dah. Tak main nama itu pun bumi. Belum tu. Saya main ni, tentang saya main. Dulu saya main kuliah Mari dulu. Saya bukan main Ramadan, saya main kuliah Mari. Saya tu biar. Kau ni dia kata 2 orang kalau di rumah lagi dia tak tahu. Dah betul 2 orang tak betul 2 orang kira tak. Lama dah dia rumah ni. Nak abang kata lama rumah ni. Tak ada rumah lagi Mari tu. No, insyaAllah nanti pun dekat ini menentu apa. Kalau jadi menentu apa. Dan kira Ramadan dia buat dia tubuh lah kan. Jadi dah jadi menentu orang teman dia lagi dia nak balik dulu lah. Jadi cukup dekat dulu. Lalu sebagai kesimpulan saya nak beritahu dalam hidup ini carilah redha. Dapat redha Allah segala masalah saja. Tapi dapat pujian manusia redha Allah tak dapat hidup kita tak dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita semua yang hadir pada malam ini. Pecutan yang terakhir di Padang. Cari kemalisan dalam melakukan ibadat. Cari kelezatan dalam melakukan ketaatan. Itu dulu yang saya abang buat ni. Pecut sakit baki yang ada untuk dapat 2 benda. Mudah-mudahan kita semua diridai.